Kim Siang daripada CC Advisory. Hari ini kita punya CC Advisory dan Kang CC 49 ya. Hari ini kita punya tajuk dari segi cerita kewangan ialah banjir di Semenanjung Malaysia. Jadi Petaling Jaya selama 18,500 mangsa banjir direkodkan di Semenanjung. Jadi seramai 9,900 mangsa banjir ditempatkan ke 40 pusat ya, dan di Kota Baru, di tempat Bacok dan tempat ya. Menurut portal informasi bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat ya, bertambah buruk Selangor dengan 2,700 penduduk terpaksa dipindahkan ke 19 tempat di Kuala Selangor dan Kelang, Shah Alam, Pulau Langat dan Sabak berenam. Jadi seramai 2,600 mangsa banjir banding dengan 29 di Perak dan di Kedah. Mangsa banjir di 13 tempat dan di Perlis 12 tempat ya ditempatkan, dan di Pulau Pinang 336 di 4 tempat dan 87 di 1 tempat di Pahang ya. Jadi 22 tempat di Brickfield pula 2 orang dipindahkan ke sebuah PPS suran tanah runtuh akibat hujan lebat di Semamat. Jadi dari segi sudut rancang kewangan kita suruh kalau kita boleh buat rancangan sebelum ni berlaku. Jadi belilah insurans supaya kalau kita punya domari kena air boleh kita claim, kita punya sofa, kita punya domari, kita punya tempat meja makan, semua boleh claim insurans ya. Jadi beli insurans ya sebelum hujan, siap sedia payung ya. Ya, sila like, subscribe dan sokong ya. Terima kasih.